Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam satu Malaysia. Saya Nuha Syakira binti Encik Zulkifli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Lela Segara. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah menghayati rukun negara, membina Malaysia sejahtera. Rakan-rakan, bayangkan sebuah rumah. Kalau tiang dia tak kuat, rumah tu akan runtuh. Sama juga dengan negara kita. Rukun negara ini ialah 5 tiang yang menyokong Malaysia. Dilaungkan pada 31 Ogos 1970 selepas peristiwa 13 Mei. Tujuannya hanya satu, mencapai perpaduan yang lebih erat. Hari ini saya akan kongsikan 3 isi. Yang pertama, perpaduan. Yang kedua, keadilan. Dan yang terakhir, yang ketiga, akhlak. Kita pergi kepada isi pertama. Perpaduan. Rukun negara bermula dengan kepercayaan pada Tuhan dan kesetiaan pada raja dan negara. Saya nak tanya rakan-rakan, agak-agak kenapa Tuhan diletakkan nombor 1? Sebab bila ada Tuhan, ada batas. Bila kita percaya pada Tuhan, kita takkan menipu, kita takkan membuli dan kita takkan mengkhianat. Di Malaysia ni unik sangat. Pagi raya kita makan ketupat, petang Deepawali kita makan kuih, dan malam Christmas kita pasang lampu. Semua dalam satu negara jadi aman. Itu bukti kepercayaan pada Tuhan melahirkan sikap toleransi. Sekarang, kesetiaan pada raja dan negara. Setia ni macam mana? Setia bukan sekadar hafal lirik lagu negaraku. Setia bermaksud bila nampak sampah kita kutip. Setia bermaksud bila nampak bendera koyak, kita tukar baru. Setia bermaksud bila ada orang kutuk Malaysia, kita pertahankan. Saya ada pantun untuk rakan-rakan. Burung nuri hinggap di dahan, terbang rendah mencari teman. Jika kita setia pada Tuhan dan negara, barulah aman hidup di zaman. Isi yang kedua pula, keadilan. Keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Rakan-rakan, perlembagaan ni apa? Dia ibarat kontrak antara kita dengan negara. Negara jaga kita, kita jaga negara. Dalam perlembagaan ada tulis, kita bebas beragama, kita ada bahasa kebangsaan, tapi kita juga kena hormat hak orang lain. Undang-undang pula macam mana? Macam pengadil bola, dia tiup whistle bila ada orang yang buat salah. Tidak kira dia pemain bintang ataupun dia pemain baru. Sama je hukumannya. Contoh dekat sekolah. Kalau kita datang lambat, mesti kena denda. Kalau cikgu buat salah, pengetua tegur juga. Itulah keadilan. Zaman sekarang, ramai takut bersuara. Sebab rasa, aku ni orang kecil, tak akan dilayan. Tapi, rukun negara ajar kita, semua orang sama. Miskin atau kaya, semua dilindungi undang-undang. Bila rakyat rasa adil, apa yang jadi? Mereka akan sayang negara, mereka akan bayar cukai, dan mereka akan undi dengan bijak. Kesannya negara pun akan jadi maju. Dan isi yang terakhir, akhlak. Yang paling mencabar pada zaman ini adalah akhlak, kesopanan dan kesusilaan. Dulu-dulu, sopan itu
bermaksud cium tangan. Sopan tu cakap maaf dan terima kasih. Tapi hari ni, sopan juga bermaksud jangan jadi keyboard warrior. Jangan komen bodoh dekat TikTok. Jangan sebar aib kawan di WhatsApp. Kesusilaan pula tentang maruah diri. Jaga cara berpakaian. Jaga tutur kata dan jaga masa skrin kita. Rasulullah SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Kalau pemimpin negara tak berakhlak, apa yang jadi? Kalau pelajar tak berakhlak, apa jadi? Mesti hancur. Sebab tu, rukun negara letak akhlak paling akhir sebagai penutup untuk 4 prinsip yang lain. Kesimpulannya, rakan-rakan, rukun negara bukan hafalan untuk perhimpunan hari Isnin. Rukun negara adalah GPS hidup kita. Kita mesti ingat 3 perkara: perpaduan melalui Tuhan dan negara. Yang kedua, keadilan melalui perlembagaan dan undang-undang. Yang terakhir, yang ketiga adalah akhlak melalui kesopanan dan kesusilaan. Saya seru kepada diri saya dan kepada semua, marilah kita amalkan, bukan sekadar lafaz, kerana Malaysia yang kita warisi hari ini adalah Malaysia yang akan kita serahkan kepada anak cucu kita esok. Malaysia berdaulat, rakyat bersatu, negara sejahtera. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.